sungai oleh Tuhan. Surah Nisa 80 faqatil fi sabilillah. Anjihan tak mau perang pada jalan Allah. Bermakna mau perang pada jalan Allah tak betul hak tu. Ya kita kai inaya. La tukallafu illa nafsak. Nyo kewajiban kata masing-masing anji pugat baru lain. Nyo tanggungjawab waktu kata, tanggungjawab waktu laut. Waktu katanya masing. Anji bukannya tanggungjawab ni, tanggungjawab si pelan je, tanggungjawab tempu je. Tanggungjawab apa je, draw warna apa duduk mentang, berapa mentang. Membuat Nabi ni kehidupan la tukallafu illa nafsak. Baik ya pugat baru lain yang dua tu baru nyo telung berapa kata, lu baca nyo tu baru lu dinadi. Nyo katanya macam tu. Nak tanggungjawab. Faqatil fi sabilillah. Hanya nak tahu lah. Tanya guna ngati orang mandu. Atu tanya orang mandu yang pegang roh Islam. Anao sik, anao ise ni bak makna yang betul. Nampak kan? Nyo ayat-ayat yang terang-terang lagi nak anak syubhat. Nyo ayat-ayat yang muhkamah yang pegak hukum. Kau tengok umat Islam, kau tengok orang Islam, kau tengok bangsa Aceh. Nyo yang tengok pupuk. Tabak nyo maka ada pupuk. Oleh yang dalam buku nyo pun ingat li Tuhan. Mu'tasimu bihablillah jami'a wa la tafarraqu. Kalau ada pun mana. Habis dah tengok yang ini. Dakwah Najib berharapnya kamu pun mana. Banyak. Yang surah Ali Imran tertulis. Yang pertama dia surah Anfal 26. Wala tanaza'u fatafsalu wa tazhabari hukum. Baik tagak mendawa-dawa lebih berdoa. Akibat jipa fatafsalu akan gagal kata kami dan mendawa lebih berdoa. Ada dalam tabuk. Wata sahabari hukum gak ada pengaruh, gak ada nan, gak ada kemuliaan, gak ada rumput ya. Apa yang kata jadi itu yang macam ya. Kau tengok jangan dalam renungan Al-Quran sebagai perintah. Yang surat perintah Al-Quran. Kau sebagai lagu. Kau kasidah. Dan sebagai tabu-tabu perintah hanya anda buat, hanya anda punya. Nah akibat, nah hukuman hanya anda lakukan. Quran tu tengok umat Islam, tu tengok orang Islam, tu tengok mandacanya, tu tengok bagaimana Daud dan bagaimana sama dia. Indah tu lah kita nyonya lagi anda bergaya lagi. Bal lagi Quran udip dan lagi perintah Quran nama dia. Nyo yang payah ada ketut, nyo yang payah ada mumat. Anak kiri lain. Nyo yang pegak sejarah Aceh lagi yang kena gede. Dan payah tahu dia kan yo, payah sama dia kan yo, mereka kena pergi saya. Mak kemai dah pegaknya, yang tu sebab duno hai daripada murno. Kalau anak pelajaran lain, yang butuh katanya badan dan fikiran, badan udip, badan mati.